Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq Arif. Di sebelah saya saudara Khairul, dan di sebelah saya sini iaitu saudara Adam Iskandar. Hari ini kami akan membentangkan berkaitan dengan guru cemerlang iaitu Puan Herdawati binti Muda. Puan Herdawati binti Muda merupakan anak pertama daripada 5 adik-beradik dan merupakan anak seorang bekas tentera yang ayahnya terpaksa berpindah atas tuntutan kerja. Beliau terpaksa menempuhi 8 buah sekolah semasa dalam proses pembelajaran. Dan akibat dari perpindahan tersebut, beliau timbulnya rasa cinta untuk menjadi seorang pendidik. Beliau melanjutkan pelajaran dalam ijazah sarjana muda bahasa Perancis dan mengambil elektif pengajian Melayu di Universiti Malaya. Sekarang beliau merupakan pensyarah di Jabatan Pengajian Melayu JPM IPG KDRI. Baik, sekarang saya akan menerangkan bagaimana Puan Herdawati ini mendapat pengiktirafan sebagai guru cemerlang. Jadi yang pertama adalah beliau menyambung pelajaran dalam diploma pendidikan lepasan ijazah iaitu DPLI. Seterusnya beliau mengajar budak tingkatan 5 dan beliau pernah memohon pada grade 41 hingga grade 44. Namun dokumentasinya masih belum lengkap dan pengalaman masih belum mencukupi. Seterusnya beliau memohon pada grade 44 hingga 48 dan beliau berkhidmat di Sekolah Menengah Imtiaz di Kuala Terengganu sebagai guru bahasa Melayu di Serada. Seterusnya beliau mengumpul murid yang lemah bagi membuat analisis dan kajian tindakan untuk memenuhi kriteria Kementerian Pendidikan supaya murid tersebut mencapai keputusan yang sangat cemerlang. Jadi seterusnya beliau ni mencapai AGC pada grade 48 pada tahun 2020. Pada masa yang sama, beliau menyambungkan pelajarannya ke peringkat master. Beliau juga mendapat anugerah lonjakan mata pelajaran subjek iaitu subjek bahasa Melayu. Seterusnya beliau ini berprinsip iaitu man jada wa jada. Siapa yang berusaha maka dia akan berjaya. Seterusnya saya akan menyambungkan nilai atau prinsip utama yang Puan Herdawati pegang dalam mendidik pelajar. Okey, sebagai seorang guru, kita perlu memegang cabaran yang besar. Menghadapi segala rintangan lah. Maksudnya dari segi murid, dari segi kekangan masa, dari segi cara belajar kita, cara mengajar kita. Okey, Puan Herdawati juga memberitahu supaya kita sebagai guru perlulah mengikut arus perkembangan murid-murid sekarang. Maksudnya pada zaman dulu, generasi dulu cara didikan dia lain. Zaman sekarang, generasi sekarang, cara didikan dia lain daripada lain. Seterusnya, beliau juga memegang prinsip seronok bekerja dalam suatu pekerjaan. Apabila kita mencintai suatu pekerjaan, kita akan suka dan terus berkhidmat sebagai seorang guru. Beliau juga mencintai pekerjaannya. Beliau juga menasihati supaya guru perlulah meningkat motivasi agar kita tidak lemah ataupun lembeklah ketika kita mengajar atau memberi khidmat sebagai seorang guru. Beliau juga, guru juga perlu berkorban lebih masa sebagai seorang guru, dan guru juga tidak perlulah kedekut atau berkira dalam pekerjaannya. Nasihat Puan Herdawati kepada bakal pendidik iaitu perlulah bertanya pada diri sendiri apa motif, sebab dan kenapa kita ingin menjadi seorang guru. Perlu hadir rasa ingin menjadi guru dalam jiwa, memahami nyala rasa guru, perlu berkorban dalam mendidik kerana mendidik adalah proses yang panjang dan tidak mudah. Kuatkan mental fizikal dalam menghadapi situasi pendidikan sekarang dan cabaran generasi sekarang. Menyiapkan diri dengan kemahiran yang pelbagai, menyiapkan ilmu yang secukupnya, teruskan berkhidmat tanpa rasa mengalah dan berusaha mencari pengalaman baharu dan menambah pengetahuan. Baik, berikut merupakan beberapa artikel yang berkaitan dengan anugerah guru cemerlang yang dimiliki oleh Puan Herdawati. Baik, dekat sini beliau berjaya melahirkan 2 orang anak murid, iaitu yang mendapat 12A dalam SPM pada tahun 2022. Dan beliau juga berturut-turut dari tahun 2015 hingga 2012 hingga 2015 mendapat lonjakan mata pelajaran iaitu bawah daripada 1.0 iaitu 0.69 dan 0.65. Seterusnya beliau juga berjaya mendapat keseluruhan A dalam kelas beliau
bagi anak murid beliau dalam subjek Bahasa Melayu? Khususnya boleh saudara Adam tambah sedikit? Saya juga sebagai bakal pendidik di luar akan datang, saya menjadikan Puan Haidawati ni sebagai rujukan atau tokoh lah pada saya, kerana beliau mendapat anugerah guru cemerlang ni dengan usaha yang begitu tekad tanpa mengalah. Beliau pernah memohon tapi tidak lulus permohonannya, jadi beliau terus berusaha dan terus meminta, terus memohonlah anugerah guru cemerlang dan akhirnya beliau dapat. Jadi sebagai bakal pendidik, saya rasa kagum dan akan terus menginspirasikan Puan Haidawati ni sebagai idola saya. Bagaimana dengan Khairul? Okey, jadi bagi saya Puan Haidawati ni merupakan guru yang terbaik lah bagi saya, kerana dia boleh mewujudkan pelajar 12A apabila negara dilanda COVID-19, iaitu semangatnya yang sangatlah membara ya untuk membentuk pelajar yang sangat cemerlang. Dan saya tidak perkara ini tidak mustahil ya apabila kita dapat melahirkan pelajar yang cemerlang, dan apabila guru-guru yang cemerlang ini wujud atau ada di sekolah di seluruh Malaysia, tidak mustahil Malaysia ini dapat meningkatkan sistem pendidikan mereka ke peringkat antarabangsa lah. Baik, dekat sini pun kita dapat lihat mutu beliau yang beliau pegang, iaitu guru cemerlang menjana pelajar yang terbilang. Dekat sini menunjukkan bahawa kewibawaan ataupun nyala rasa guru itu penting ya untuk melahirkan seorang anak didik yang cemerlang, sama ada dari akademik, sasiah ataupun kita boleh katakan jeri lah. Jadi mutu ini penting menurut beliau, iaitu untuk berkhidmat tanpa rasa jemu dan terus meneruskan perjuangan hingga tamat perkhidmatan, kerana sekali kita bergelar guru, selama-lamanya kita akan dipanggil seorang guru. Baik, dekat sini kita ada lagi beberapa artikel, iaitu antara yang dicapai oleh beliau iaitu menghasilkan bilik inovasi yang dilengkap dengan televisyen dan studio untuk digunakan para pelajar. Jadi bilik inovasi ini memberi kemudahan kepada para pelajar untuk mengakses maklumat dan menjadi sumber untuk mendapatkan sebarang maklumat yang terkini. Baik, beliau juga berjaya melahirkan iaitu mencipta sebuah koperasi kebangsaan dalam sekolah yang bertemakan pelancongan dan berperingkatkan antarabangsa. Ya. Baik, seterusnya boleh tambah sikit. Okay. Bagi saya yang saya ada baca data yang kita peroleh ini, 12A, pelajar yang memperoleh 12A ni merupakan pelajar terbaik di Malaysia sebenarnya, yang Puan Haidawati telah wujudkan, iaitu dua orang memperoleh 12A. Dan ini juga boleh menjadi satu panduan lah kepada semua pelajar di Malaysia ini untuk menjadi lebih semangat untuk belajar dan memperoleh 12A. Okey, dapat ada? Saya ada juga dengar yang beliau ni mendapat anugerah lonjakan mata pelajaran, iaitu di bawah 1, iaitu 0.35. Jadi ini adalah satu anugerah yang begitu hebat lah. Maksudnya tiada orang, maksudnya tak semua guru mampu buat lah untuk menurunkan, menaikkan grade teratur sekolah. Jadi itu saja daripada kami. Kami simpulkan bahawa Puan Haidawati ini patut dijadikan sebagai ikon guru ataupun ikon kepada para bakal guru untuk menjadi pemimpin ataupun contoh kepada bakal guru untuk terus mendidik dan terus cemerlang dalam melahirkan masyarakat yang terbilang. Itu saja daripada kami. Terima kasih.